Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Faid bin Ibrahim merupakan seorang guru pemulihan di Sekolah Kebangsaan Jeram, Pasir Putih, Kelantan. Hari ini saya ingin berbicara mengenai sebuah buku yang bertajuk Anekdot Jalanan. Anekdot Jalanan adalah hasil karya daripada Tuan Haji Zainal Rashid Ahmad yang merupakan seorang penulis buku, cerpen, sajak dan juga wartawan di stesen televisyen pada suatu masa dahulu. Baiklah, mengapa saya pilih buku ini untuk dibicarakan pada hari ini? Kerana pada saya buku ini sangat menarik dan jarang-jarang diceritakan mengenai kisah suka duka kehidupan perjalanan seseorang yang memang betul-betul berlaku di sekitar Kuala Lumpur pada suatu masa dahulu. Okey, buku ini bukanlah karya sastera ataupun cerpen-cerpen yang biasa dihasilkan oleh Tuan Haji Zainal. Buku Anekdot Jalanan ini ialah kisah pengembaraan dalam kehidupan beliau, bermula daripada sebuah kampung di Kedah. Beliau nekat berhenti sekolah kerana pada beliau sekolah ialah tempat yang memenjarakan pemikiran beliau dan beliau tidak dapat berkembang dengan baik. Beliau melarikan diri dan bekerja di Kuala Lumpur, dan di situlah kisah dan juga hidup Tuan Haji Zainal bermula. Daripada seorang penjaga gerai goreng pisang, bekerja di pasar coket, hidup bersama dan melepak bersama kutu-kutu rayau, menyaksikan sendiri bagaimana kisah hidup warga Kuala Lumpur, terutama sekali di sekitar Jalan Haji Taib, Coket, Pasar Seni dan juga di tepi Sungai Bonus. Kehidupan masyarakat yang orang kata seperti hidup berpeleseran dan gelandangan banyak mewarnai zaman remaja Tuan Haji Zainal. Beliau menceritakan bagaimana beliau sebenarnya terselamat daripada pelbagai ujian dan juga masalah-masalah sosial yang berlaku di sekitar kehidupan beliau, kerana beliau seorang yang minat kepada buku dan suka membaca. Apabila berhenti bekerja di coket dan juga di pasar menjual goreng pisang, Tuan Haji selalunya akan melepak di kedai mamak ataupun pasar seni bersama dengan orang-orang yang minat dengan sastera dan juga penyair-penyair. Di situlah minat Haji Zainal untuk menghasilkan tulisan dan karya-karya seperti cerpen pada awalnya bermula di situ, menghantar cerpen kepada majalah, surat khabar dan memenangi bermacam-macam anugerah. Okey, dalam buku ini juga menceritakan bagaimana Tuan Haji Zainal nekat untuk menyambung pelajaran beliau yang sebenarnya tidak menamatkan sekolah menengah sekalipun, tidak ada CGSPM, tapi berjaya menempatkan diri untuk belajar di sebuah universiti di utara tanah air. Kerana beliau merupakan penghasil ataupun penulis cerpen yang telah ada nama dan dapat diterima masuk untuk belajar dan meneruskan sesi pembelajaran di salah sebuah universiti di utara tanah air. Dari situlah Tuan Haji Zainal nekat untuk meneruskan kehidupan beliau bersama-sama dengan bidang kewartawanan yang telah dianugerahkan kepada beliau. Beliau menceritakan di dalam buku ini bagaimana beliau melihat sendiri kehidupan-kehidupan di lorong-lorong gelap di Kuala Lumpur yang banyak mengubah cara hidup dan persepsi beliau dalam memandang sesetengah orang ataupun manusia dan tidak melabelkan manusia itu berdasarkan apa yang dia lakukan. Pada saya, buku ini sangat-sangat menarik dan wajib untuk kita baca, dan kerana ianya satu karya yang sangat menarik hasil tulisan Tuan Haji Zainal berbanding karya-karya beliau yang lain. Untuk itu, saya memberikan satu jaminan yang
baik untuk kita semua membeli dan juga membaca dan mengamati setiap bait-bait tulisan yang telah ditulis dan dikarang oleh Tuan Haji Zainal dengan baik sekali. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.